Cikgu Muhammad Fazli bin Abdul Rahman merupakan seorang guru besar yang sangat berdedikasi. Beliau mula berkhidmat di SK Setia Alam pada Disember 2019 sehinggalah bulan November 2024. Banyak perubahan dan kejayaan yang telah beliau lakukan untuk warga SK Setia Alam. Jom kita ikuti temu bual bersama beliau. Bagi cikgu, cikgu masuk sini 2019 hujung, dan pada 2020 negara kita diuji dengan pandemik COVID-19 yang mana kita ber-PKP selama 2 tahun. Cikgu rasa dalam PKP cikgu rasa bangga dengan warga Sekolah Kebangsaan Setia Alam, terutama di kalangan guru-guru dan pentadbirnya, begitu juga dengan staf yang tidak jemu-jemu untuk memberikan yang terbaik bagi memastikan kelangsungan pembelajaran anak-anak murid di rumah itu berlaku walaupun murid tidak berada di sekolah disebabkan PKP. Antaranya, kita ada buat one stop center laman Cakna SKSA yang mana cikgu-cikgu memuat naik semua bahan-bahan pembelajaran dalam laman Cakna tersebut dan memudahkan guru dan ibu bapa, memudahkan murid dan ibu bapa untuk akses dan membuat pembelajaran di rumah. Dan alhamdulillah, walaupun dah habis PKP, kita nampak tak banyak murid kita yang ketinggalan dalam pembelajaran hasil usaha cikgu yang gigih untuk memberikan yang terbaik sewaktu dalam PKP tersebut. Itu antara kenangan yang cikgu rasa kita sama-sama susah dalam PKP tersebut bagi memastikan pembelajaran anak-anak murid terjalin, dan cikgu serta pentadbir serta staf banyak membantu bagi memastikan semua benda yang dirancang dalam PKP tersebut secara atas talian dapat dilaksanakan dengan baik, dan murid-murid juga dapat menerima apa yang sepatutnya walaupun dalam PKP. Itu antara salah satu kenangan yang cikgu rasa sangat-sangat menyentuh perasaan cikgu lah. Satu lagi adalah setelah selesai PKP, kita menerima permohonan yang tinggi untuk menempatkan diri di Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Bayangkan tahun 1 saja permohonan 1000 lebih, sedangkan kita hanya ada tempat 495 saja. 11 kelas, 45 orang satu kelas maksimum. 495, permohonan ada 1000 lebih. Jadi kita terpaksa tolak. Dan kita juga bergelut dengan jumlah kelas yang ada disebabkan bangunan kita tidak mencukupi untuk menerima jumlah permintaan yang padat. Tetapi hasil usaha kerjasama guru-guru, PIBG, pentadbir yang banyak merencanakan untuk kita bina surau, yang mana surau musola yang asal dalam bangunan kita telah pun kita jadikan kelas bagi menampung jumlah murid yang terlampau tinggi. Dalam tempoh beberapa bulan kita dapat menggerakkan untuk membina surau hasil usaha PIBG, guru-guru, pentadbir, SU surau, SU saya, yang banyak berkorban dan cekap untuk menguruskan. Akhirnya dalam masa 1 tahun, sumbangan dan juga sokongan daripada ibu bapa warga Sekolah Kebangsaan Setia Alam, kita berjaya menyiapkan surau Ar-Rahman yang dirasmikan pada tahun 2023 untuk kegunaan semua murid. Jadi dalam tempoh setahun saja kita dapat membina surau yang berharga hampir 500,000. Adalah satu benda yang amat-amat mengharukan lah, maksudnya amat-amat menyentuh hati lah, menandakan bahawa sokongan padu daripada semua warga Sekolah Kebangsaan Setia Alam bagi memberikan jaminan anak-anak murid selesa belajar, selesa untuk menunaikan solat dan sebagainya. Kalau tak ada surau tersebut, sedih kita tengok anak-anak murid kita terpaksa solat di bahagian belakang kelas, ada yang di bilik khal dengan jumlah murid yang ramai, agak tidak teratur. Tapi dengan tindakan yang cekap pentadbir dan guru-guru, staf dan juga PIBG khususnya yang bertungkus lumus untuk mengusahakan surau, sokongan ibu bapa, akhirnya surau kita siap untuk digunakan murid-murid. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat lihat banyak program panitia agama yang dilaksanakan di surau, dan juga aktiviti pembelajaran dapat kita gunakan surau bagi kemudahan murid-murid yang kita sayangi. Dua benda tu amat menyentuh perasaan saya walaupun dalam tempoh 4 tahun lebih. Dan yang terakhir, yang ketiga, di saat-saat akhir sebelum saya meninggalkan Sekolah Kebangsaan Setia Alam, kita berjaya melaksanakan Carnival Smart TV Ton, yang mana misi saya sebenarnya adalah untuk memasang satu kelas, satu Smart TV bermula pada 2019, tapi disebabkan PKP, disebabkan kita nak on
kita nak jalankan surau. Dia tertunda sehinggalah tahun ini 2024. Cuma saya tak sempat untuk menguruskan pemasangan, tapi dana tu dah ada. Kita usahakan dengan pemasangan kamera Smart TV dan difahamkan hasil daripada program tersebut, kita dah mencukupi dana 300,000 untuk mengusahakan Smart TV, LED board dan sebagainya bagi melestarikan pendigitalan sekolah di Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Ini tidak lain tidak bukan membuktikan bahawa kerjasama antara guru-guru, pentadbir dan juga ibu bapa di Sekolah Kebangsaan Setia Alam disokong oleh staf yang cemerlang, kita dapat melaksanakan sesuatu walaupun dalam tempoh 8 minggu kita berjaya mengumpul dana RM300,000 bersih ya. Kalau ikutkan kasar hampir 400,000, tapi kita pulangkan balik hadiah kepada murid, jumlah murid kita yang ramai. Kita dapat bersih 300,000 lebih untuk memasang Smart TV. Cukup untuk kita masang Smart TV dan juga LED board di Sekolah Kebangsaan Setia Alam. InsyaAllah 3 perkara ni adalah saya punya benchmark dan juga justifikasi kejayaan di Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Terima kasih Cikgu Fazli kerana menjadi guru besar yang sangat hebat buat kami semua. Semoga Cikgu Fazli akan terus cemerlang di sekolah baru. Segala jasa dan bakti cikgu akan kami kenang selama-lamanya.